program keahlian RTS. Okay. Yang pertama, kita sediakan package untuk pengguna. Pengguna saja. Kita tak ajak dia berniaga. Okay, dia boleh gunakan produk kita. Dia hanya beli produk kita satu kotak saja minimum sekali saja dengan harga RM125. Okey, dan bila dia perkenalkan orang untuk membeli produk-produk kita, dia akan dapat bonus tajaan. Bukan itu saja, apabila dia beli semula, dia hanya beli dengan harga RM75 saja. Untuk Sabah dan Sarawak RM80. Diskaun sebanyak RM50. Jika dia nak berniaga, kita sediakan 4 package kepada dia. 2 star, 3 star, 4 star dan 5 star. Okey, untuk 2 star, kali pertama sekali saja dia beli 2 kotak. Okey, 2 kotak sepatutnya satu kotak RM125, 2 kotak ialah RM250. Tetapi untuk melayakkan dia menjadi ahli peniaga, kita bagi diskaun kepada dia RM50, maka dia bayar satu kotak hanya RM100. Jadi 2 kotak RM200. Macam tu juga untuk 3 star. Dia beli 4 kotak sekali saja. Dia sepatutnya 4 kotak RM500. Kita bagi diskaun kepada dia RM100 dan dia hanya bayar RM400. Per 4 star, dia beli 12 kotak RM1,500. Diskaun RM300, dia hanya bayar RM1,200. Dan 5 star, 28 kotak, dia patutnya RM3,500. Kita bagi diskaun RM700 dan dia hanya bayar RM2,800. Apa perbezaan di antara package-package ini? Setiap package itu akan memberi jumlah pendapatan maksimum harian dan bulanan yang berbeza. Jangan bimbang, kita boleh sertai mengikut kemampuan kita. Sebab apa? Sebab package-package ini kita boleh upgrade. Tidak ada had berapa lama kita boleh upgrade. Dan setiap kali kita nak upgrade, kita hanya beli produk tambahan saja. Contoh, kalau kita start dengan 2 kotak, package 2 star, kita nak naik ke package 3 star, maka kita hanya beli tambahan 2 kotak sekali saja, dia jadi 4 kotak. Package kita akan di-upgrade dan setiap orang akan diberi satu sistem web office untuk menjalankan perniagaan kita. Kita juga disediakan tabung kebajikan ahli, termasuklah satu khairat kematian. Yang kedua, kita ada tabung kecemasan. Kemudian kita ada tabung bencana alam, tabung pendidikan dan tabung makanan. Setiap kotak produk yang dibeli oleh setiap ahli, 50 sen company akan masukkan ke dalam tabung kebajikan. Jadi tabung ni sekiranya kita ramai, pembelian banyak, maka jumlah tu akan jadi banyak. Jadi jumlah yang akan diperolehi oleh ahli juga akan menjadi banyak. Kita sediakan 7 jenis bonus. Saya ceritakan secara ringkas. 7 jenis bonus ni, yang pertama ialah kita panggil introducer incentive, bonus tajaan dah ni. Setiap kita perkenalkan ahli-ahli baru, maka kita akan dapat bonus tajaan. Yang kedua, kita ada group insentif. Bila kita ada kumpulan kiri dan kanan, selalunya dalam bisnes ni orang panggil pairing lah. Maka setiap satu pasangan itu akan disediakan bonus. Jadi bergantunglah kepada berapa banyak pasangan yang berlaku setiap hari. Yang ketiga, kita ada development bonus ataupun development incentive, iaitu apabila kita perkenalkan orang itu pun dia perkenalkan orang, dia ada kiri dan kanan, dia dapat group incentive, maka kita akan dapat beberapa peratus daripada group incentive yang dia dapat itu. Okey, yang keempat ialah repurchase group incentive. Pairing kita akan berlaku dua. Satu, pairing berlaku di atas kemasukan baru, dan yang kedua, pairing akan dapat atas pembelian semula ahli-ahli dalam rangkaian kita. Jadi pembelian semula, pairing pembelian semula ini dipanggil sebagai repurchase group incentive. Dan yang kelima ialah
repurchase development incentive, iaitu berapa banyak dari orang dalam rangkaian kita tu yang mendapat pairing atas repurchase tu, kita lagi dapat beberapa persen di atas group pairing repurchase yang orang kita dapat. Yang keenam ialah shopping incentive. Okey, kita juga ada produk-produk tak termasuk di dalam package RTS. Ahli-ahli yang membeli produk-produk yang tak termasuk dalam package RTS ini dapat bonus apabila dia membuat pembelian produk-produk yang bukan dalam package RTS ini. Okey, jadi dia dalam sistem kita nanti, dalam web kita nanti akan ada mall yang kita boleh shopping. Jadi kita bagi kepada bonus kepada orang yang membeli ini. Dan yang ketujuh, kita ada reward incentive. Kita pun tahu tentulah orang ni bila dia berniaga, dia mahu reward, dia mahu recognition atau penghargaan. Jadi kita juga sediakan reward-reward dan juga penghargaan. Okey, semua ini saya tak akan cerita di sini sebab nak cerita di sini mengambil masa yang panjang. Kita akan buat penerangan melalui training ataupun melalui penerangan-penerangan yang seterusnya yang kita akan adakan daripada masa ke semasa. Okey. So, untuk hari ini, apa yang saya nak tunjukkan ialah strategi yang cepat dan mudah untuk kita dapat sihat badan dan sihat poket. Bagaimana? Yang pertama sekali, pendapatan anda dalam 1 bulan, anda dapat balik duit yang anda belanjakan untuk membeli produk-produk menjadi ahli. Yang kedua ialah 4 bulan pertama, kita tunjukkan bagaimana dengan mudahnya anda akan dapat 21,000. Dan yang ketiga ialah bermula bulan yang kelima, pendapatan anda 90,000 ke atas. Bulan ke-6, bulan ke-7 dan bulan seterusnya. Bagaimana cara dia? Cara dia mudah saja. Yang pertama, anda sertai package 3 star. Iaitu anda membeli 1 set sekali saja untuk melayakkan anda jadi 3 star. Anda hanya keluarkan RM400. Nilai produk 4 kotak RM500. Yang kedua, anda perkenalkan 6 orang saja yang mempunyai matlamat dan impian seperti anda. Apa matlamat? Mahu sihat. Dalam bulan pertama dia dapat balik modal. Bulan keempat jumlahnya 21,000. Dan selepas itu pendapatan dia 90,000 ke atas. Okey, anda cari orang yang macam ni. Macam mana boleh dapat? Yang pertama, anda join RM400, 3 star, 1 set produk, 4 unit ataupun 4 kotak, dan anda dapat produk bernilai RM500. Kita tak suruh anda menjual pun. Dalam RTS kita nak anda menjadi peniaga, bukannya penjual. So, anda boleh makan produk ni untuk kesihatan diri anda. Dalam setiap bulan ada 4 minggu. Minggu yang pertama, anda perkenalkan 2 orang. Apabila anda perkenal 2 orang, anda dapat duit perkenal sebanyak RM60. Dan apabila anda ada 2 orang, maka anda akan dapat group bonus anda sebanyak RM25. Jadi bermakna minggu pertama anda sudah ada RM145. Minggu yang kedua, anda perkenalkan lagi 2 orang. Bila anda perkenalkan 2 orang, anda dapat jumlah yang sama, RM145. Sebenarnya dia akan berlaku lebih cepat sebab anda perkenalkan pada minggu pertama 2 orang. Pada minggu kedua itu, orang yang minggu pertama itu sudah pun bawa orang. Sebab itu ialah minggu pertama untuk mereka. Jadi dia akan jadi lebih cepat. Tapi di sini untuk tujuan ilustrasi, saya tunjuk orang tu belum bawa orang lagi, anda dulu yang bawa orang. Dan minggu ketiga anda bawa lagi 2 orang, maka minggu yang ketiga anda sudah dapat RM435. Anda sudah dapat balik jumlah duit pada ketika ini. Produk yang anda dapat itu sudah jadi percuma.
Pada bulan kedua, apa yang anda perlu buat ialah anda bantu orang yang anda perkenal supaya mereka dapat balik modal. Okey, mereka ni pun dia cita-cita seperti anda juga. Dia masuk, dia nak dalam bulan pertama dia dapat balik modal. Maka anda bantu mereka supaya mereka pun perkenalkan 6 orang. Bermaksud pada bulan kedua tiap-tiap orang ada 6 orang. Yang sebelah kiri anda akan ada 18 orang. Sebelah kanan ada 18. Mereka ni yang 6 orang tu sudah dapat balik modal mereka 435. Anda akan dapat grup bonus sebanyak RM810. Okey, bulan yang ketiga, yang 18 orang ini pun dia bekerja untuk dapatkan balik modal dia dalam bulan pertama. Orang-orang yang anda perkenal, 6 orang tu bantu yang 18 orang ini. Anda menjadi pemantau. 18 orang ini, tiap-tiap orang perkenalkan 6. Maka pada bulan ketiga sudah ada 108 orang. Bermaksud yang 18 orang tadi sudah dapat balik modal mereka. Orang yang anda perkenal, 6 orang itu akan dapat 810. Anda pula akan dapat 3,789. Okey, jadi anda bekerja dengan siapa? Anda bekerja dengan 6 orang yang anda perkenal sahaja. Tiap-tiap orang dia bekerja dengan 6 orang yang dia perkenal. Campurlah dengan upline dia seorang. Berbincanglah, bantu-membantu tiap-tiap orang untuk mendapat tiap-tiap orang dapat 6. Alright. So itu bulan ketiga. Masuk bulan yang keempat, 108 orang ini dia pun nak dapatkan balik modal. Apa dia kena buat? Dia tiap orang perkenalkan 6 orang, dibantu oleh yang 18 orang tadi. Jadi orang yang anda perkenal 3 orang, yang anda perkenal asal jadi pemantau. Anda pada ketika itu anda sudah sampai pendapatan anda sudah menjadi 16,200. Dalam 4 bulan ini jumlah pendapatan anda sudah 21,234. Jumlah orang ini akan berterusan sampai tiada had. Akan berterusan lagi. Yang 648 orang itu, mereka nak dapatkan balik modal. Maka mereka juga akan perkenalkan 6 orang tiap-tiap orang pada bulan yang kelima nanti. Orang yang 108 ini akan bantu mereka. Yang 18 orang itu memantau anda, dan orang yang anda perkenal 3 orang pertama itu sudah boleh berehat. Jadi pada bulan kelima 648 orang perkenalkan 6 orang masing-masing, jadi 3,888. Pada ketika ini anda mungkin tak perlu 3,800 tu. Mungkin setiap orang perkenalkan seorang pun sudah cukup untuk anda. Mungkin perkenalkan 2 pun sudah cukup. Tetapi anda tak boleh stopkan orang ni sebab dia pun nak dapatkan balik modal, dia perkenalkan 6. Maka orang yang 648 tu dapat balik modal, yang 108 akan dapat 16,000. Yang anda itu sudah dapat 97,200. Okey. Pada ketika ini, jika anda nak yang 97,200 itu, maka pada bulan sebelum itu anda perlu upgrade ke package yang seterusnya. Package 4, package 5. Okey, pada bulan yang keempat anda perlu upgrade. Jika anda upgrade pada bulan yang keempat, maka anda akan dapat 97,200 ni. Pada bulan kelima, bulan keenam dan seterusnya. Seterusnya akan bertambah lagi lah. Dan kalau saya ambil 50% saja, sudah 48,600 sebulan. Kita bubuhlah 50,000 sebulan. Macam itulah seterusnya pendapatan anda. Dan jika anda tidak upgrade, maka anda tak dapat 97,000 tu. Sebab package 3 ini, maksimum pendapatan yang anda boleh dapat ialah 45,000. Jadi anda hanya dapat 45,000 sajalah. Okey, jadi selepas pada tu jika anda tak upgrade juga akan dapat jumlah yang sama. Tapi 45,000 pun banyak jugalah. So ini akan berlaku dengan
cepat. Sebab setiap orang akan berusaha untuk mendapat balik modal dalam bulan yang pertama. Dan pada bulan kelima masing-masing sudah meletakkan target untuk dapat lebih daripada RM90,000. Bila anda sudah upgrade tu, dia akan dapat lebih banyak sebenarnya. Sebab untuk package 3 ini, pairing dia ialah RM25 saja untuk setiap pair, setiap pasangan. Tetapi jika anda upgrade pada bulan yang keempat itu, pada bulan yang kelima sebenarnya setiap satu pasang anda sudah dapat RM37 satu pasang. Jadi jumlah dia akan menjadi lebih banyak lagi. Bonus-bonus yang ditunjukkan ini tidak termasuk lain-lain bonus, 7 jenis bonus. Yang saya tunjuk ini hanyalah 2 jenis bonus saja, iaitu bonus sponsor dan juga bonus kumpulan. Anda bayangkan, sekiranya anda perkenalkan 6 orang, yang 6 orang pun nanti akan upgrade. Bila dia upgrade nanti, anda akan dapat lagi sekali. Dan dalam tempoh tu dia buat pembelian semula, anda akan dapat jumlah pairing lagi sekali, akan berulang. Sebab pairing ini akan berulang-berulang tiada had. Dan apabila orang di bawah rangkaian anda dapat pairing, anda pula akan dapat matching ke atas orang itu. Orang ni dapat 10,000 contoh, anda akan dapat 10% daripada 10,000 anda dapat 1,000. Jadi anda ada 6 orang anda dapat 6,000. Jadi anda nak banyak, anda perkenalkanlah lebih daripada 6 jika anda mahu. Okey. Jadi kita tidak ada had berapa jumlah yang boleh diperkenal. Okey. Jadi itu dia strategi cepat dan mudah. Kita bermula dengan RM400 sahaja. Okey. Bagi saya RM400 ini tidak mungkin memiskinkan kita. Kalau kita hilang 400, kita tak sertai pun kita tak rugi apa-apa, tetapi kita tidak ada peluang untuk dapat yang ini. Jadi sampai di situ penerangan saya untuk sekali ini. Boleh sertai training atau perjumpaan yang kita adakan setiap minggu daripada masa ke semasa.